Dia karena untuk difungsikan di pabrik semen tu. Dia diturunkan balik. Kita dikasih waktu 45 minit. Sama Ustaz Jul. Kaget. Kaget. Apa sih? Kaget. Kaget dulu. Agak. Biar nampak semua. Puan, masuklah Puan. Tak apa. Betul-betul bahagia, Pak. Ini benar-benar bagian naik kapal. Pak. Oke. Kubah masjid ini, dia punya tempat, dia punya posisi masjid yang sebenarnya dengan jaraknya daripada tempat ini 2,5 kilometer perjalanan. Oleh gelombang tsunami-nya, kubahnya yang dibawa air sampai ke sini. Kubah ini pun dia datang sebenarnya dengan tapak lantai dia sekaligus. Mana Tapak lantai yang saya maksudkan pinggang ke bawah, itu dia ada tapak lantai 4 segi yang ikut terbawa sekali. 1, 2, 3 kali. Sukri bin Arifin. Saya berasal dari Kelantan. Datang ke sini 5 orang. Saya, isteri saya, menantu saya, anak saya dan cucu saya. Alhamdulillah. Musa cucu saya yang ke-8. Yang ke-9 dah ada tapi tak datanglah. Setia dengan Syahir Travel. Mana saja saya pergi nak ikut. Mana saya pergi nak ikut, dia kata. Tapi dengan Syahir kata sama ada saya pergi atau suami saya bawa. Dia akan ikut. Okey. Kita dengar apa ceritanya ni. Sejahtera dan good morning lagi ya, good morning ya. Saya Mistia binti Rais dan suami saya Haji Ahmad bin Dimen. Kami kami datang dari Ipoh ya. Jadi perjalanan kami dari Ipoh. Kami ada 3 orang anak, semua lelaki dan semua. Nama saya Has Yati Ramli, boleh panggil saya Has atau Yati sini dari sini depan. Sini depan. Orang tengok muka. Mai sini. Mai sini. Kat sini. Ada sana. dia panggil saya Has ataupun Yati. Saya bersama dengan ibu saya, Sabadia binti Harun, dan kami daripada Kuala Lumpur, daripada Damansara. Saya first time ikut mak saya. Tak dengar. Saya first time ikut mak saya pergi grup. Selalu saya pergi sendirilah. Macam Saya pura-pura Dah plan nak pergi Kak Long dengan Kak Ngah. Dah namanya 2 pasang lah dah plan. Dia cerita pada saya yang diorang ada plan nak pergi ke trip ke Aceh ni. Okay. Then suddenly dalam I think 2 weeks before. Kan? Before tu client invite lah dua bank di Namdong. So kami selalu dekat travel tapi dengan Charlies adalah pertama kali lah saya jumpa Southeast sebenarnya. tentera udara sama dengan Datuk Nasri ni. Sama kenal lah. Dr. Samsiah yang pura-pura pencet tu suruh saya bercakap. sebab dia masih ada dipanggil untuk buat kerja-kerja konsultasi. Okey, saya dah pencet. Dah 5 tahun pencet. Dan saya Belakang maaf suka aku belakangkan pula kan. Saya Jalila binti Haji Ismail. Saya datang ni bertiga berlima lah, kawan dengan anak dan sebenarnya Zarina yang pelawar saya untuk datang ke Aceh ni. Saya sebenarnya baru balik daripada Kashmir. Ya Bu, jangan Bu ya. Santapan jasmani Bu. Kenyang-kenyang ya. Oke. Menunggu ya, pura-pura sabar. Ya, sebentar lagi kangkung dan ikan keluar. Ya, pura-pura sabar. Cakap pasal sambal pula. Sambal apa faham Waktu saya pergi tapi sebabkan kesihatan tak berapa baik jadi saya ganti mereka lah pergi ke Aceh. Macam sajalah. yang repeat pun yang
Haji Ahmad Puan Hizkia dengan Puan Zarina. Yang lain pertama kali join Syarif Travel, dan saya amat berterima kasih semualah kerana memberi sokongan, memberi kerjasama untuk merealisasikan kita punya trip ni daripada hari pertama, dan ini hari yang ketiga dan esok kita balik. Okey, berkenaan dengan company saya. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah ia berkenan senantiasa dari Majelis Guru Besar Perak. Ini kita di mana ini? Campuran. Campuran. Dulu ini yang pertama kali datang dari Majelis Guru Besar Perak. Yang bawahnya pertama kali itu Pak Zul. Walaupun sekarang sudah ada berapa orang yang bawa, tapi ini yang pertama kali bawa kamu ke sini. Kalau ibarat cinta pertama susah tu dilupakan. Ini betul. Makanya saya maju Serambi Malaysia. Maju Serambi Malaysia. Oke. Bu, mie-nya Bu. Sekali lagi bagaimana mie-nya Bu? Ya, karena udah cek. Sehat Bu ya? Iya, sihat. Oke. Waras Pak? Waras. Pak sehat Pak? Oke. Sehat Bu ya? Oke. Sambil jalan Pak, terus Pak. Oke, pagi Pak ya. Sehat Bu ya, sehat ya. Oke, selamat makan Bu. Ini masuk yang YouTube apa je? agak merdu sikit. Pagi mewakili kita semua kat sini. Pertama kali kita rasa bersyukur lah. Alhamdulillah. Suatu dalam pelancongan ni kita syukur. Dan saya rasa mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk LT setuju dengan saya bahawa dalam kita punya sesi pelancongan ni, saya rasa dan mungkin juga tuan-tuan puan-puan agak rasa kita meraih satu kenikmatan lah disebabkan servis tu. Kan perkhidmatan dia orang ni memang baik lah. Saya rasa cukup baik kan. Dan kita rasa bertuah bersama-sama dengan grup ni kan, yang membawa kita, yang kita menikmati tempat-tempat yang kita pelancong makanan, hidangan, layanan tu terutama sekali. Layanan tu memang hebat lah. Terima kasih banyak lah Charles kan. Kita mengharapkanlah kan dapat kita teruskan dengan silaturahim. Bahagia pelancongnya. Bahagia pelancongnya. Bahagia pelancongnya. Pura-pura sedih.